Saya memilih udang peladang ni sebabnya udang ni segar. Dia baru harvest malam. Berbanding pada udang import, kita tak tahu bila dia harvest tu. So udang ni nampak fresh, kita makan pun sedap. Sangat berbaloi. Yang penting kita support peladang. Okey, saya pilih udang tempatan ni sebabnya kita tahu dia punya daripada kebersihan dia, dia punya segar dia. Sekarang ni kalau kita tengok daripada PPK JB Selatan, yang saya tahu udang dia lah besar-besar, berpuas hati lah. Udang ini juga yang saya dapat tahu adalah dia baru lepas harvest malam. So daripada segi halal dia dan daripada segi kebersihan dia tu kita rasa terjamin lah untuk makan. Berbanding dengan udang import, kita tak tahu daripada sana berapa minggu sampai ke Malaysia. Sampai Malaysia disimpan baru dijual. Dan banding dengan ni betul berada di Malaysia selepas harvest dan terus jual. So kesegaran dia kita rasa terjamin lah. Belilah udang tempatan. Belilah udang tempatan kita yang segar. Yang kita percayai baru diharvest daripada semalam berbanding udang import segar, isi yang segar, kulit yang keras, masak apa pun mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiq dari Pertubuhan Peladang Kawasan Johor Bahru Selatan. Hari ini kita orang ada buat jualan udang di HQ Lembaga Pertubuhan Peladang. Kita bagi harga yang lebih murah daripada pasar raya dan yang paling penting adalah kualiti udang kita lah, yang segar, halal dan selamatlah untuk dimakan. Untuk jualan hari ini, udang yang kita jual, kita keluarkan semalam dan kita jual pada hari ini. Jadi untuk kualiti, daripada segi kualiti dan kesegaran dia memang kita jamin lah. Dia masih segar dan daripada segi rasa pada isi tu, isi lebih manis, lebih kenyal. Senang kata kalau kita ada beli yang dekat pasar raya atau yang diimport daripada luar negara, dengan kita beli dengan produk yang keluar daripada negara sendiri, beza. Daripada segi rasa, kualiti tu semua beza. Daripada segi harga, udang import tu memang murah, tapi kita kena tahu dia import. Dia berapa lama dah perjalanan dia untuk sampai ke Malaysia lah. Dan udang yang ada dalam Malaysia hari ni keluar, besok jual. Hari ni keluar, hari ni jual pun ada.